sekian ni, Okey, dah boleh masuk studio sekarang. Bang, saya dah siap ni. Nak post macam mana? Apa dia? Saya tanya, abang nak saya post macam mana? Abang pun boleh. Abang? Awak panggil saya abang? Cuba awak tengok betul-betul saya ni. Saya ni abang ke kakak? Kakak kan? Lain kali, Dik. Nak tengok tu pakai mata, Dik. Bukan pakai lutut, Artis baru, Dia macam ni, Dik. Kalau nak jadi artis, sebelum tegur orang tu, tengok dulu, Dik. Bagi salam dulu. Jangan pakai hembus je. Hai, jap. Kau ni buat hal lah. Sorry sangat, Nat. Minta maaf sangat. Dia ni artis baru. Tak sempat beritahu dia tadi. Bukan salah saya. Diam. Minta maaf, Nat. Artis baru, Nat. Kau sudah ambil gambar sendiri? Nat. Aduh, kau ni buat hal lah. Kau tahu tak, dia tu fotografer famous tau. Kalau macam ni lah perangai kau, tak ada adab. Sampai bila pun jadi ekstra lah. Hey, Nat. Kau dah kenapa? Masam semacam ni muka. Biasalah, artis baru-baru sekarang ni. Muda-muda dah rabun. Sekejap. Ni aku teka. Ni mesti sama ada dia panggil kau pakcik tak pun abang. Betul tak? Macam itulah pun selalu. Yang kau pun satu. Kau pergi studio tadi, kau tengok tak diri kau tu dekat cermin? Aku memang macam ni lah pakaian aku. Dia orang tu tak tahulah mata, tak kat lutut. Aku geram. Nat, aku minta maaf tau pasal tadi. Dia tu artis baru, tak tahu apa. Yelah. Nanti pesan dekat artis baru kau tu, nanti jalan tengok depan. Takut tersadung lah pula. Ni satu lagi, kalau jumpa kita orang kat luar, nanti tu tegur-tegur lah. Maklum lah, terkenal takut lupa pula. Yelah, artis baru kan, mula-mula yelah salam cium tangan ni. Kalau boleh, kalau kaki bau tungkit ke tiap bau bacin pun datang dekat, kan? Nanti bila dah famous, keluar kontroversi, lah Nat, tiba-tiba tak kenal kita. Ingatan, depresi. Ni, call pula tak geti nak angkat. Tengah syuting, tengah kat masjid, tengah dating, tengah itu. Apa-apa je lah alasan dia tu. Perangai. Yelah, Nat, aku balik dulu. Okey. Kau kena buat sembuh nombor satu kau, Padan muka dia beda rasa. Rasakan. Zaz. Nak kau dengar ni dengarlah. Fahrin pelakon drama hangat temui cinta baru. Tapi siapa pula cinta baru dia ni, Nat? Oi, Nat. Kau dengar tak aku cakap apa ni? Dengar. Dah naik bosan dah dengar. Apa? Pelakon temui cinta baru. Tak habis-habis pelakon temui cinta baru. Pelakon bercerai. Lagi apa lagi? Pelakon kentak kat haluat. Bosan lah, tak ada cerita lain ke nak kongsi. Dah lah, aku nak pergi tutup studio, ya. Yelah. Aku memang gaji kau. Kau buat air minum tak habis biar separuh membazir. Lepas tu aku yang cuci, aku habiskan dulu lah. Lantar kau lah. Bagus.
Kalau ikut kelayakan kamu ni, memang layak jadi wartawan. Tapi syarikat ni mencari fotografer. Boleh Encik. Masa saya belajar dulu memang saya ambil subjek fotografi. Tapi saya harap sangatlah yang saya dapat jadi wartawan. Sebab saya memang minat sangat menulis. Boleh Encik. Jangan masa interview saja kata boleh. Tapi bila dah kerja, macam-macam alasan. Dunia fotografer ni, kebanyakannya lelaki. Lasak. Kadang-kadang kena buat kerja-kerja berat. Angkat kamera berkilo-kilo. Pasang spotlight, panjat tangga, panjat pokok. Boleh ke? Boleh Encik. Saya memang tak ada masalah sebab saya memang jenis yang lasak. Lasak ya? Baiklah. Kamu boleh balik dulu ya? Saya dah dapat kerja ke Encik? Hai. Sabarlah. Tunggu ajalah surat tawaran daripada syarikat. Baik Encik. Terima kasih banyak Encik. Sama-sama. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next! Mana pula ni? Hai, baru lepas temuduga jawatan jurugambar ke? Saya rasa awak lagi sesuai kerja kerani ataupun setiausaha mungkin. Encik Zainal? Apa yang panas dekat my click hari ni Kisah cinta pelakon lelaki kacak Fahrin Karim sedang hangat menjadi perhatian. Dikatakan sedang bercinta dengan seorang pelakon wanita baru. Hari ini kita nak terjah pelakon wanita tersebut. Emilia. Betul ke ada gosip mengatakan yang you sedang bercinta dengan Fahrin Karim? Ni dengar dari mana ni, Kami hanya berkawan ya, tak lebih dari itu. Lagipun sekarang ni saya lebih fokus dengan lakonan dan juga membantu keluarga saya. Syuting dah nak start, saya masuk dalam dulu ya. Menggelupo. #hanya kawan eksklusif dari Kepo. Tak adalah, kami hanya kawan je. So klise. Nat, lepas ni kau ada assignment tak? Aku jaga setuju je. Masalah? Kalau macam tu, kau teman aku pergi shopping kejap. Hijau aku patah lah, aku nak beli baru. Kau buat apa dengan ngincu kau ni? Kau tenyi ke apa? 24 jam nak bersolek lagi. Mas aku tengok. Boyfriend tak ada juga. Mulut kau. Aku ni bujang sebab aku ada prinsip hidup. Tak kuasa aku asyik nak menanggung biar awak hidup je. Tapi kau tu lain lah. Kau tak pernah bercinta. Boyfriend pun tak ada. Apa kata kau cuba, Nat? Repek kau ni. Apa yang merepeknya? Kau tu sebenarnya cantik. Cuba make up sikit. Tukar rambut, tukar gaya. Mesti ramai jejaki yang tercinta dengan kau. Tak ada maknanya. Lembu pakai skirt pun lawa. Masalahnya kau tu lembu ke? Orang puji tu terima je lah. Nat, aku nak tanya kau satu soalan boleh tak? Apa? Tapi kalau aku tanya kau jangan marah pula. Kau tengok jari aku ni. Tengok. Kau sebenarnya bukan bingkuk, kan? Kalau aku cakap ya.
Kau ni dah kenapa, ha? Nabi tak mengaku umat tau. Apa? Aku malas lagi lah. Apa salah yang tanya ni? Ya Allah. Takut aku kau ni, Nat. Tapi kan setahu aku, dulu kau tak macam ni. Yelah, aku tahulah kerja fotografer tu lasak kan. Buat itu, buat ini. Tapi boleh je kau nak kekalkan penampilan feminin kau. Betul? Alah, ha? Kamu berdua. Sama sudah duduk. Boleh buat makan kan? Ada apa Encik Zainal nak jumpa kita orang? Sebenarnya saya nak kamu berdua pergi borak lokasi. Kamu korek lagi pasal Fahrin hangat bercinta dengan artis baru. Boleh? Alah, Cik Zainal. Saya ada temu janjilah dengan doktor. Kamu sakit apa? Bukan saya. Tapi... Apa? kucing saya. Tak ada. Kucing kamu boleh tunggu. Sekarang kamu pergi. Baik, Cik Zainal. Pergi je lah. Alhamdulillah. Tikuslah. Anaklah ya seorang aku bini. Hello Eli. Apa cerita ni? Budak-budak talent kau ni. Yuhu, kami dah datang. Wow. Wartawan tersohor dah mai dah. Nak suka benda tu? Of course. Sekarang ni mana dia RTC Ox. Mari sini menghadap beratu yang vast ni. Wow, vast. Ada kat belakang tu. Cepat betul kau buat kerja kan? Tuk-tuk dah sampai dah. Alah, kau ni tak payah nak terkejut sangat tengok kau datang lah. Aku ni bukan setahun, 2 tahun jadi wartawan. Dah bertahun-tahun aku jadi wartawan yang letup. Kau tu saja kan create gosip panas kat set nak jual drama. Betul? Aku ada satu cerita tau. Ada satu pelakon hero ni tau. Aku tak tahulah, aku dengar-dengar dia tengah hangat bercinta dengan seorang pelakon perempuan. Hey! You ke fotografer I? Make sure kalau you ambil gambar, you ambil sebelah kiri I je, okey? Okey, cuba. Di mana? Ambil gambar. Kat mana? Sini. Di sini, Sini. Tak panas. I tak nak make up I ni cair tau. I nak ambil gambar dekat sana, ya? Aku pergi je lah. Jangan pelak aku. Okey. You ready, Sekejap. Panaslah. I nak kipas. Cepatlah bagi I kipas. Ni, you, abang. Boleh tak ambilkan I kipas? Panas ni, panas. Emilia. Kakak bukan abang. PL mana? Cepatlah, pergilah ambil. Tolonglah. Pergi ambil. Kejap ya, I ambilkan. Ramai-ramai hinggap di bunga taman. Langit yang biru di teluk awan. Senangnya bila berdua-duaan. Saat berjauh rindu-rinduan. Mudah-mudahan ku dipertemukan. Dengan si dia yang ku idamkan. Kini aku Satu, dua. berbantah panjang sebagai Siapa yang panas tadi tu? I dah buatkan kipas. Cantik lah. Apa padam ni? Gambar I tak cantik. I padam lah. Bagi balik. Suskati je nak padam, Kau. Nat, kau nak pergi mana pula, Nat? Sorry lah ya, kawan I tu dia memang tak suka orang panggil dia abang. Tak apa, kalau sekarang ni panas, malam nanti mesti you sejuk. Sebab nanti malam, kita tangkap gambar dengan Fahrin, ya? Farid? Awak tolong betulkan tie saya. Dengan collar sekali. Ya? Okey. Yes. Tak apa.
Cepat sikit. Dah. Okey dah. Okey. Right eh? Okey. Ish, mana dia orang ni? Tak muncul-muncul. Syuting dah habis pun. Nat, kau buat apa? Sinilah. Tunggu dia orang ke? Mana? Itulah dia. Mata hidung tak nampak. Mana entah. Dah sampai dah pasangan bahagia kita lah. Berseri-seri wajah. Hello. Hello. Okey, ambil gambar kat belakang ni, Jom, jap. Nanti korang ambil gambar, nampak macam konon-kononnya pre-wedding punya gambar lah. Sweet-sweet. Promote drama. Sangat boleh. Nak gambar letup tau, Nat. Aku nak dia orang nampak macam pasangan paling bahagia lah konon-kononnya. Okay, ready Okay, kita ambil full dulu. Mood ceria. Okay, jangan lupa Okay, alright, stand by. 1, 2, and smile. Okay. Okay, one more time, Right, look each other. 1, 2, mesra. Nice. Okay, kita buat close up sikit. Kalau boleh mood ceria lagi. Kejap. Ay, berpeluh-peluh ni. Nanti gambar tinggal aku tak cantik. Cepat. Nice. Ready, 1, 2. Okay, lagi. Mesra lagi. Eye contact. Lega. Kalau aku nak balik. Nat. Aku terfikirlah kan. Aku tak teringin ke nak jadi macam Emilia tu. Sebab aku tengok muka kau ni tengok sikit. Taklah buruk sangat pun. Kalau kau make up mesti lagi lawa daripada Emilia yang feeling tu. Kan? Dia kau ni memang tak lah. Aku nak saya jadi macam Emilia tu. Memang tak lah dengan gedik-gediknya, dengan macam-macam kepanasannya. Macam mana ayat tadi? Apa? Dia cakap, I tak boleh lah ambil gambar dekat tengah-tengah panas. Aku geram je dengan dia tadi. Aku pun geram dengan kau dan aku cakap pasal dia punya penampilan. Bukan pasal perangai dia. Kau faham ke tak? Tak adalah, sama lah. Memang tak lah. Entahlah, kan aku fikirkan jadi perempuan sama sekarang ni payah juga buat itu salah, buat ini salah. Entahlah, aku pun tak faham lah. Sudahlah, besok Yalah, aku nak balik dah ni. Kau tu memang kan kalau aku cakap ke pasal topik ni, mulalah aku nak mengelak itulah, inilah, ada je alasan kau kan. Tapi tak apalah. Aku doakan semoga kawan aku yang cantik ni kan, semoga satu hari nanti kan kau terbuka hati nak pakai gincu, nak buat rambut kepuk-kepuk macam aku ni, pakai kasut tumit tinggi 10 inci macam model kan. Ya Allah, mesti cantiknya. Aku boleh bayangkan dah. Aku rasa kau ni memang tak sihat ni. Kau demam confirm ni kau dah nak balik. Balik. Oi, ambil aku lah. Balik. Apalah, dah. Bye. Hello, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Nat. Nak sihat ke tu? Orang sihat, Alhamdulillah. Mak tu sihat ke tak? Tu batuk teruk sangat tu. Okey ke? Biasalah, Nat. Orang tua sakit-sakit tu biasa. Kamu tak nak balik kampung ke, Nat? PKP pun dah habis ni. Mak dengan ayah pun dah ambil vaksin dah. Mak, Om kata nak balik. Tapi kat KL ni banyak sangat kerja lah, Mak. Tak ada masa nak balik. Nanti kalau nak tak ada kerja ke nak balik Tak apalah, Nat. Nat,
Mak ni rasa dah termuntah pula. Mak letak telefon dulu ya. Mak nak muntah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah bakal pelakon yang akan memenangi anugerah Seri Angkasa untuk tahun ini. Tahniah, Cik Hasna. Kenapa? Puas hati abang? Saya ni sakit kongkong tahu tak? Dah batuk-batuk tu. Tu. Kering tekak ni. Alah, kan itulah lakonan yang boleh mematahkan dan menggamit anak kita untuk balik ke kampung. Tapi kan bang, abang rasa nak ke si Nat tu balik ni? Kalaulah dia tahu kita ni menipu dia. Mengamuk dia bang. Langsung dia tak nak balik sini. Macam mana? Dengan lakonan yang sayang buat tadi, siapa pun dengar akan balik, akan terpengaruh punya. Tak percaya besok pagi tercongok dia kat situ. Ramah-ramah hinggap di bunga taman. Langitan biru di takluk kawan. Senangnya bila berdua-duaan. Saat bercampur amudahanku Siapa pula tu? sedia Kau tengok lagi. idamkan. Nak menunjuklah tu. Takat motor. Aku boleh belilah. Dan sebagai Yang manja. La 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 la. La. Anak cari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, budak ni. Nata. Balik juga tu. Rindunya mak. Dah 2 tahun kamu tak balik tau. Jap. Ini dengan motor-motor. Apa macam minah rempit buat ni? Apa kamu ni? Apa minah rempit buat ni? Cukup gaya lah ni. Apa ni? Jap. Mak bukan tak sihat ke? Ni dengan bunga bagi kat telinga ni. Macam ceria je ni. Nip. Apa makan bunga pula? Ini ubat. Mak, kalau dah tahu tak sihat, tak payah dah siram pokok bagai. Masuk dalam rehat je lah. Tengok dah datuk. Itu. Masuk. Ya Allah. Tak payah buat kerja korang. Kalau dah sakit macam tu, duduk je lah. Apahlah orang ke apa ke. Tak payahlah dah buat kerja sorang-sorang. Nak dah cakap dah, kalau tak sihat, tak payahlah buat kerja rumah tu. Duduk je lah, Mak. Tengok tu dah batuk-batuk teruk dah tu. Mak. Sakit perut mak. Kenapa pakai perut pula? Sikit perut. Tempat ni. Aduh. Duduk kejap. Kita ambil air kejap ambil air kejap. Ya. Allahu Akbar. Wah. Itu siapa ni? Sayang? Motor ni kalau aku naik, bawa Hasna pula bini aku. Memang menarik ni. Motor siapa? Hasna? Siapa datang ni? Oh, ada kunci lah. Ini kalau bawa mesti orang pandang aku ni. Percaya aku sakit. Yang? Motor siapa ni? Saya tinggal kunci.
Assalamualaikum. Salam. Ni barang ni. Semua yang dibeli semua ada dekat situ. Lepas tu ada kunci motor ni. Ni kunci motor siapa ni? Waisuku tu. Dengarlah apa. Syuh. Ingat alau ayam ke? Motor tu nama dia Waisuku. Kalau kita naik dua orang yang macam orang muda. Nat. Bila nak sampai? Yang kena sawan. Mak kena sawan. Yang nak kena buat CPR ni, Yang kenapa sawan tak jadi? Sawan sepatutnya dia kena keluar buih dekat mulut, baru orang percaya tu sawan. Buih pulanya. Dia dah kantoi dah ni. Abang tu lah. Orang dah masih lagi duk motor. Habis tu motor tu lawa. Kalau kita naik berdua, macam orang muda kita tau. Saya dulu teringin motor macam tu. Tapi mak saya tak bagi beli. Tak masalahnya, kita ni dah kantoi. Anak kita dah tahu kita tipu dia. Macam mana? Lakonan tak berjaya. Natrah mana? Nat, marilah kita makan. Mak masak lauk kegemaran ni. Dah, saya basuh tangan. Mai. Masak apa? Sedap ni lauk. Bangun. Apa? Bangun. Mana boleh pakai kain pelekat? Orang perempuan kena pakai kain batik. Pergi tukar. Kenapa pun? Alah, kain batik ke kain pelekat ke sama je lah. Mana sama? Kain pelekat untuk orang laki-laki. Kain batik untuk perempuan. Sama ke? Perempuan lelaki? Tak sama kan? Bang, biar je lah dia nak pakai kain pelekat ke, kain batik ke. Sama aja. Sekarang ini yang penting dia dah balik itu. Kita kena syukur sebab dia balik. Iya, dia dah balik. Tapi tak sama sebab laki-laki pakai kain pelekat, perempuan pakai kain batik. Sama ke? Mana boleh? Kan dia pelik ni. Ayah dah lah tu. Sama je janji selesa. Ni, sekarang ni nak tanya. Kenapa mak dengan ayah tipu Nat? Ni semua salah ayah kamu. Apa pula salah saya pula? Salah mak lah. Mak yang sakit, mak yang batuk-batuk, bukan ayah kan? Abang tu yang suruh saya batuk-batuk tu. Ayah yang jadi director je. Yang berlakonnya mak. Bukan salah ayah. Sebab abang yang suruh saya buat tu, saya ikut je. Yang dapat award siapa? Awak, bukan saya. Anugerah Seri Angkasa. Cik Hasna. Saya tak dapat apa pun. Abang ni. Saya buat semua tu sebab awak cakap nak jumpa dengan Natrah. Saya tipu sunat saja. Kalau saya tak buat macam tu, Natrah tak balik. Salah saya juga ke? Ya Allah, sebab tu ke? Tak bukanlah nak balik. Tapi mak ayah fahamlah kan kalau lepas PKP mestilah kerja tu menimbul-nimbul. Macam mana nak balik? Cuba kalau nak balik, nak bawa virus tu macam mana? Lah, ke situ pula dia. Kamu nak balik ke sini tu, mesti kamu buat ujian RTK dulu kan? Buatlah. Mak dengan ayah percayakan kamu. Cuma, itulah. Sebenarnya, ayah kamu ni ada sebab dia nak kamu balik. Sebab apa? Saya? Kan kita dah bincang. Iyalah.
Apa ni mak dengan ayah? Yelah, ayah cakap lah. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, Tok Pengulu, dia ada anak lelaki. Jadi anak lelaki Tok Pengulu ni, ayah dia Tok Pengulu. Jadi ayah dia ada menyampaikan hajat pada mak dengan ayah. Diorang ni hajat diorang besar sangat. Hajat yang besar tu disampaikan kepada ayah dan mak. Jadi hajat tu nak disampaikan kepada Nat. Hajat besar? Bukan buang air tu, bukan. Apa tu? Hani. Hajat. Sepengantin baru ditanting penting kerpak gerbong. Ih, merepek lah. Nat, dengar dulu, Nat. Tengok. Saya Ini semua abang punca? Saya tak cakap pasal kena awak yang cakap kerpak. Saya cakap. Tak, abang yang cakap hajat besar. Yelah, dia hajat besar tu kan berlapik. Hajat besar nak buang air. Tak, abang punca. Jadi sekarang abang pun berpujuk? Takkanlah saya pula nak pujuk anak perempuan. Biarlah mak dia yang pergi pujuk. Kalau anak lelaki saya. Dia pun anak abang juga. Sekarang abang pergi pujuk dia. Semuanya punca daripada abang. Awak pergi pujuk. Itu pula dah. Nat. Sekarang ni siapa yang patut marah sebenarnya? Nat ke ataupun mak dengan ayah? Ayah apa benda ni? Dah macam drama lah nak kini-kini dengan anak apa Tok Pengulu tu. Apa ni? Tak nak lah. Tak ada. Nat tetap dengan pendirian Nat tak nak kahwin dengan anak Tok Pengulu tu. Tak nak. Okey? Dah lah, sekarang ni jom lah makan. Dah lapar dah ni. Dah lama tak makan masakan mak ni. Sedap ni. Cukup ya? Nak lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Kia. Apa khabar? Lama tak nampak Cik Kia. Cik Mak ke? Ya. Kamu ni anak Asna kan? Alah, Natra. Cik Kia takut tak kenal dah. Baru 2 tahun tak balik kampung. Dah besar. Yelah. Cantiknya motor. Ni motor kamu ya? Ya. Cik Kia minat motor ke? Minat sangat-sangat. Memang sempoi je Cik Kia. Kalau macam tu nak boleh bawa Cik Kia pusing tu kampung tu. Kita buat macam brum. Boleh sangat. Acik nak ambil gambar boleh? Boleh. Okey, ya. Tak boleh. Sekejap. Okey. Cantik. Ni Cik Kia datang cari mak kenapa? Mak tak ada, mak kedai je. Saja nak tanya Dek Kutu. Kalau dia tak ada, tak apalah. Acik balik dulu ya? Yelah. Assalamualaikum. Salam. Nanti kalau nak main motor, bawa motor beritahu Baik. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Kau apa ni? Entahlah, Musalman ni pun lambat sangat. Itulah tu. Tapi aku rasa nak diet dah. Hai. Tadi nak makan kepala gajah lah, harimau lah. Diet. Buat masa ni lah. Kenyang. Macam kenal je. Tu kau tengok ni. Ni kan motor yang lalu depan kedai hari tu. Natra anak Pamail. Dah rupa lelaki dah aku tengok. Ni mesti suka kaum sejenis. Itulah. Dulu tolak cinta aku. Sekarang dah suka kaum sejenis. Astaghfirullahalazim. Ini hal kita tak boleh biarkan. Jadi macam mana kita buat sekarang ni? Tak apa. Kita kopi-kopi dulu. Lepas itu, kita bincangkan isu besar yang melanda kampung kita sekarang ni. Betul. Okey? Musalman,
Ya. Kopi O1. Dia diet. Roti bakar strawberry jam. 1 set. Take away. Cukup. Tu je. Masuk pukul 3.5. Alamak. Tengok bos kau ni. Tadi ke main sembang kencang lagi. Masalah tu lah, masalah ni lah. Masalah kau kedai ni bila nak settle? Tak ada. Kau QRP sekarang. Aku bukan tak ada duit. Aku pakai buku. Belum tukar kad lagi. Kau pun boleh lah. Aku? Alamak, habislah. Bayar lebih sikit. Ni je lah duit aku. Yang ringan saya bawa. Ya. Yang berat abang bawa. Ada baki tak? 20 sen je. Beli Terima kasih. Pula. Abang! Kenapanya? Ada siapa-siapa kacau sayang ke? Hai, kenapa ni? Jom kita balik bang. Bang. Dalam kereta saya cerita. Yelah. Natra! Yo! Natra! Keluar sini! Apa jerit-jerit ni Mak? Kenapa? Kami yang patut tanya soalan tu. Dia pula tanya dengan kita. Ya, apa marah-marah ni? Janganlah marah-marah. Cakaplah kenapa? Sekarang ni kamu cakap dengan kami. Kenapa tolak pinangan anak Tok Penghulu tu? Ya Allah, pasal tu ke? Tak habis-habis lagi ke ya? Kan nak cakap dengan ayah dengan mak. Tak nak kahwin dengan anak Tok Penghulu tu sebab... Ya, Mak. Nak kena dia pun tidak. Ini kan nak kahwin. Tak payah paksa-paksa lah. Nak tak suka lah macam ni. Natra, cuba kamu terus terang aja dengan ayah, dengan mak. Terus terang apa? Budak ni. Tunjuk. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Kamu tengok dia. Baca. Apa dia kata? Mak. Sekarang ni kamu cakap dengan kami. Kamu suka perempuan Astaghfirullahaladzim. Ayah apa benda yang cakap merepek ni ya? Ini mesti pasal Makcik Kiah kan? Patutlah dia datang rumah tadi, dia ambil gambar Nat macam tu. Rupanya dia jadi postman buruk. Ya, Nat pasal motor je, tak ada buat apa pun. Tak kisahlah postman buruk ke apa ke, tak kisah. Yang penting sekarang, kenapa kamu tolak pinangan anak Tok Penghulu tu sebab kamu sukakan perempuan, tak suka laki-laki. Natra, dengar sini baik-baik. Perbuatan yang kamu buat tu terkutuk, tak elok, tak bagus, berdosa besar. Bertaubatlah. Allah cipta perempuan untuk laki-laki, laki-laki untuk perempuan. Tak boleh kaum sejenis. Banyakkan bertaubat. Patut ayah tengok sekarang perangai dah berubah, tak macam perempuan. Pakai seluar kotak-kotak ini laki-laki. Lengan pendek laki-laki. Cakap tunjuk sana macam laki-laki. Perempuan kena lembut, Natra. Ya, itu semua fitnah ya. Nak tak macam tu pun. Masa dah menegak cakap dia je yang betulnya. Sekarang ni dengar cakap ayah. Ayah bagi kamu 2 pilihan. Sama ada kamu terima pinangan anak Tok Penghulu tu, ataupun kamu keluar daripada rumah ni. Ya. Abang halau dia betul ke? Biar dia. Takkan berani dia keluar. Dia tu perempuan. Abang dia keluar bang. Biarkan. Kita sebagai ibu ayah kena ajar anak-anak benda yang salah tetap salah, yang betul tetap betul.
Natra. Kau nak apa? Natra, cuba Natra lihat bangunan di depan ini. Ini semua hasil tangan abang yang buat. Tapi, apakah maknanya kalau bangunan depan ni abang mampu bina, tapi masjid kita berdua abang tak mampu nak bina, Natra? Ngepek lah. Natra. Pergi ke bandar meminta sedekah. Jom kita nikah. Setuju? Baliklah. Natra. Apa benda kau ni? Ya. Sekarang kau tak aku kau kan? Kau lagi. Alamak. Ya. Nat, kau bukan balik kampung ke? Kenapa sekejap sangat kau balik? Ni, mak kau macam mana, sihat dah? Dah. Alhamdulillah. Yang muka kau monyok macam ayam perak kapur dah, kenapa? Kau tu peluang dah ada, baliklah kampung lama sikit. Ini tak, balik kejap je. Apalah. Nat. Cik Zainal. Awalnya kamu balik sini, saya dah bagi cuti ajalah. Tak apa Cik Zainal, saya ada banyak kerja lagi tak selesaikan lagi. Kerja apa bendanya? Bukannya saya suruh buat dokumen. Kerja kamu ambil gambar je pun. Dah halang-halang kamu balik ni. Kebetulan saya ambil waktu kelak. Apa nama? Balik rumah. Bini cari biasalah. Ni, saya assign kamu berdua untuk pertandingan dianjurkan syarikat kita ni. Selebriti macho. Kejap lagi dia orang sampai. Dah ada kat sini kan? Nak kerja kan? Kerja. Baik Cik Zainal. Baik Cik Zainal. Itulah kau. Kau balik awal buat apa? Apalah aku pula. Kau balik awal dah dapat kerja ni. Ramai-ramai hinggap di bunga taman, langitan biru di takluk awan. Senangnya bila berdua-duaan, lagu jauh rindu-rinduan. Mudah-mudahan ku dipertemukan dengan si dia yang ku idamkan. Kini aku kesunyi sepian, berbantah panjang sepian. Berdikku ni. Cantik rambut macam ni. Hai Farin. Wah, makin sas. Nanti lepas habis ambil gambar ni, masuk bilik Cik Zainal. Dia nak jumpa kita. Bye. Amira sendiri tu abang yang semada dalam mari. Bye. Terima kasih. Tengok gambar boleh? Jangan risau, saya takkan delete gambar yang saya nampak tak bersedia. Okay, saya bukan macam setengah artis. Tak menghargai kerja fotografer. Okay? Okay. Boleh. Kenapa saya ambil tak cantik ke? Tak cantik mata awak. Maksud saya, mata awak pandai tengok apa yang cantik. Oh. Mata awak berseni. Terima kasih. Welcome. Tengok. Dan saya nak minta maaf pasal hari itu. Saya betul-betul ingatkan awak niku make up. Oh, tak ada hal lah. Saya okey je. Sure. Ya. Okay. Next. Okay bro. Udah siap lah? Apa dia? Lah. Mana? Kau relax boleh tak?
Itulah weh. Boleh tak jangan cakap dengan perempuan macam tu? Bro, kau chill boleh tak? Tomboy kan? Kau boleh respect orang tak sekarang? Dah. Farid, tak apa, saya okey. You okay? Ya. Saya dah biasa dengan orang macam ni. Tak apa. What? Do your work. Okay, tak apa. Ambil gambar. Apa masalah kau Diamlah, ambil. Satu, dua. Bro, ada kamera boleh? Orang macam ni memang mana dia tahu nak post. Tak, kau apa masalah kau? Diamlah, ambil gambar kau. Tak nak ambil gambar, balik. Aku? Dah. Tak payah gaduh boleh tak? Bro, aku... Ya, yeah, bro. Keluar. Keluar. Maaflah, saya tak bermaksud nak kejutkan awak pun. By the way, maaf pasal insiden tadi. Mamat tu tak sepatutnya cakap dengan awak macam tu tadi. Tak apa. Saya dah biasa. Benda kecil je. Terima kasih sebab pertahankan saya tadi. My pleasure. Terima kasih juga. Boleh tak saya minta nombor awak? Wah, wah, wah. Beraninya tackle lepas orang ya. Maria, jangan salah faham. Saya cuma nak belanja fotografer favorite saya. Hasilnya bagus kan? So, saya nak balas budi. So, macam mana? Yes? Nah, dia lambat sikit. So, you can thanks me later. Sure. Thank you. Bye, Farin. Take care. Maria, kau dah kenapa bagi nama aku kat dia? Kenapa pula tak boleh? Mak aku cakap kalau orang ajak kau makan ke, nak belanja makan ke, jangan tolak. Orang cakap apa ni? Rezeki jangan ditolak. Macam tu lah. Tadi apa yang jadi sebenarnya? Tak ada apalah. You ke tak ada apa? Oi. Hai Farin. Nat, sampai juga. Hampir tak jam. Ya, make up. Oh my gosh. You are so sweet, sayang. Sekejap. You bukan fotografer hari tu Tunggu apa lagi? Ambillah gambar kita orang. Kamera kat mana? Kamera tertinggal. Macam mana nak jadi fotografer kalau kamera pun tak bawa? Saya terlupa. Saya pergi ambil kejap. Okay. Can you be nice? What? It's true. At least try to be polite. I'm just gonna read this.
hati aku sakit. Dia tak nak kat kau pun, Nat. Kau je yang perasan. So what happened to that guy? I don't know. They told me that he cannot act. He actually cannot act. I don't know. Asal producer pilih dia? Tak tahulah, mungkin sebab... Minta maaf lambat. Aku pula kereta letak kat mana. No problem, jom. Biasalah penyakit kawan. Okey? Okey, jom. Mari kita, boleh? Okey, duduk pandang kamera dulu. Okey? Sekejap. Okey, right. 1, 2, happy. 1, 2. Makan kuih kapit je. Bos, panas, zas. Bos tengok ni. Ini bahan baru ruangan gosip minggu ni. Tapi pastikan kamu follow up, tahu? Kang tak pasal-pasal ke saman. Gaji kamu saya potong. Gaji kita pula. Dah pergi dapatkan sekarang. Ya. Nantoklah. Bang, macam mana bang? Okey lah? Farin. Air kau mana? Sekejap, gaya ambil lah. You dah baca dah? Apa dia? Ada gosip baru. Pasal apa? Panas sangat. Ni. Panas. Bila ni? Sayang. Apa yang baca ni? Please explain. So, you percaya dengan cerita gosip ni? Alah sayang, come on. Wartawan sekarang ni dah tak ada cerita lain tau. Gosip. Okey, yang ni pun diorang buat sebab nak lariskan akhbar diorang je. Oh, tak ada angin, pokok boleh bergoyang lah. Sayang, come on. Come on what? Tak semestinya disebabkan angin. Manalah tahu ada beruk bergayut atas tu. Kita tak tahu kan? You sure you tak keluar dengan tidur tu? Sayang, please. Are you sure? Yes. Oh, Inat. Tengok aku. Apa ni? Zaz. Kau tahu tak? Si artis baru Emilia tu, rupa-rupanya, babe, dia ada datuk semedo. Biarlah dia. Malas aku nak ambil tahu. Aku ni fotografer, bukannya wartawan hiburan pun. Ambil tahu pasal dia buat apa? Banyak je kerja aku lah. Lagipun, padan muka si Farin tu. Kejap. Aku tak faham lah. Yang kau ni lain sangat, kenapa Kau ada sorokkan sesuatu pada aku tak? Mana ada? Tak adalah betul lah sesuai dengan muka dia kan? Kan tadi memang tak pandai jaga hati perempuan. Tu yang kena macam tu. Kalau aku jadi Emilia pun aku buat benda yang sama kot.
Yang kau ni emo semacam kenapa Mana ada lah. Kau pergi buat kerja lah. Aku nak fokus buat kerja. Tata. Okey abang tadi. Okey. Okey. Mak, ngah ni, ngah sini. Saya dah habis dah ni. Saya temankan you, lepas ni hantar you balik. Okey? No. Tak apa. You balik dulu. I boleh balik sendiri. Okay? Are you sure? Yeah. Anything, I will call you. Okey. Balik dulu Call me. Alright. Bye-bye. Bye. Bang balik dulu Thank you bang. Okay. Okay bang. Yang kali jangan bagilah privacy sikit. Sorry. Oh, okay. Amelia, jom kita siap. Okay. Balik pun aku. Hai kak. Aduh, baju tertinggal kat lokasi syuting pula. Sebab beg kita dah rosak, nak beg baru. Lepas tu kasut baru pun satu tu dah patah tu mate dia. I pun nak satu kasut baru. Nanti kita pergi shopping, boleh. Lepas tu nanti hujung bulan nanti boleh tak kita pergi Europe? Europe area tempat-tempat barang-barang barang-barang kemas. Wah. Betul lah gosip yang saya baca selama ni. Ada sugar daddy yang bela awak kan? Awak menduakan saya kan? Ya. So, you nak buat apa? Memang I duakan you. Tapi sayang. I tak sayangkan dia. I sayangkan you. Tapi dia boleh bagi I kesenangan, kemewahan. Kita berdua akan senang nanti tau bila dia dah mati nanti. Patutlah boleh hidup mewah. Job tak seberapa. Hidup senang-lenang. Melia, Mortopo. Sedar diri sikit lah, okey? Jauh totok tak sedar diri. Kenapa dia marah-marah? Tak ada apa sayang. Kita orang cuma rehearsal untuk dialog esok je. Oh. Okey. Adalah tu. Nanti kita pergi shopping. Shopping? Ya. Yeah. Yang beg tu yang I nak. Ya. Yeah. Boleh? OMG. Nak. Boleh tengok ni nak. Benda. Tengok ni. Ada sugar daddy yang bela awak kan? Awak menduakan saya kan? Ya. So, apa? Memang I duakan. Padan muka. Nak mula start ketuk ni. Panas. Menggelegak. Pelakon lelaki kacak Fahrin Karim dikatakan telah putus dengan aktris baru Emilia. Betul ke? Dengar cerita si Emilia ni ada sugar daddy. Wow, menggelegak. Apa hal Pak Muhammad ni call aku ni? Hello? Apa? Amboi garangnya. Tak, ni macam ni. Tujuan saya call ni, saya nak tanya besok free tak? Saya nak hire awak sebab besok ada majlis ulang tahun mak saya. So, free tak besok? Kenapa saya? Dah tak ada fotografer lain? Sebab saya suka dengan cara awak ambil gambar, style awak bagus and
Cantik. Tengoklah macam mana. Okey. Okey, macam ni. Awak cakap je berapa awak nak. Saya boleh bayar. Awak cakap je. Berapa? Okey, boleh. Nanti hantar alamat. Kau berada juga. Lah, Mina ni datang. Kau apa kat sini? Kejap. Bukankah kau menyampah dengan si Farin tu? Suara kau dah sikit. Sorry. Aku datang untuk kerja lah. Dia dah bayar aku mahal, Pi. Aku ambil lah. Aku suka. Lepas kau dapat duit, kau belanja aku makan. Banyak kan? Mana si Farin? Entah. Tadi dia dekat sana. Lepas tu, tu dia. Terima kasih sebab sudi datang. Jom saya perkenalkan nama mama saya. Jom. Dia pegang tangan. Pegang pun pegang lah. Ini konten. Record lah apa lagi. Ya Allah. Sorry. Adik. Boleh ke? Apa? Adik okey ke? Tak ada sakit apa-apa ke? Minta maaf Minta maaf sangat-sangat. Ni okey. Jom. Tak, kesian kat dia. Takut dia Okey je. sakit ke. Farin. Mama. Mama? Inilah. Nat. Apa khabar Datin? Mama Farin. Panggil Mama aje. Farin tolong Mama. Takut ada makanan lagi kat belakang. Tak tolong bawa sini. Sebab tetamu pun dah sampai ni. Okey. Tak apa, Nat dengan Mama aje. Takut dia malu je ni. Saya okey. Sekejap Pergi je. Ya. Risau sangat. Datin sihat? Sihat. Mama, tak payah datin sangatlah. Mama suka tengok Nat. Fahri ni ajak saya datang untuk ambil gambar majlis hari ni. Selamat hari Datin. Terima kasih. Ya, tahu. Memang dia ada cakap. Yelah kan, naluri seorang ibu ni tak pernah salah. Tadi masa Farin kenalkan Nat pun, dengan cara dia pun, Mama dah tahu dah. Nat ni lain daripada yang lain. Very straightforward. Tak adalah Datin, saya biasa je. Ni makan tau ni. Banyak makanan ni. Datin masak ke? Catering je. Yelah kan. Banyak nak masak seorang kan. Farin bukan boleh tolong pun. Macam je, korang kenapa? Tak adalah. Kau okey tak? Semalam aku lupa nak tanya kau jatuh kenapa. Korang kenapa, Maria? Macam kau jatuh dalam kolam tu, kau buat apa? Alah, aku okey lah. Lagipun aku kan wartawan. Sekat jatuh kolam, masuk parit, masuk hutan, tujuh lombong, semua tu perkara biasa lah. Lagipun aku kan Maria yang sas. Yang penting, aku dapat story yang panas. Story panas? Story apakah? Adalah. Nat! Ni, masuk bilik saya jap. Okey. Selalu dia main mesej je.
lagi kau. Tu lah tu. Sama nampak macam seram macam muka dia. Mood dia okey ke tak? Tak tahu aku pergi tadi dia. Ni nama. Sini lah. Top angle. Okey. Aku tak nak shoot. Kenapa? Ada apa Cik Sana nak jumpa dengan saya? Nat, kamu dah berapa lama kerja dengan syarikat ni? 2 tahun? 3 tahun? Nak masuk 3 tahun. Bagus. Saya sekarang ni nak bagi peluang dengan kamu. Kamu nak? Peluang yang macam mana tu? Saya tahu kamu ada kelayakan sebagai seorang wartawan dan juga berbakat sebagai seorang fotografer. Betul? Syarikat nak tawarkan kamu untuk menjadi wartawan dan fotografer pada masa yang sama. Nak, kamu sendiri pun tahu, zaman sekarang ni teknik melaporkan berita dah berubah. Sekarang ni zaman mobile journalism. Jadi kita kena ikut perubahan. Kamu nak tak? Tapi saya nak tulis pasal apa? Mana saya tahu? Kamu lebih tahu. Macam mana? Berminat? Naklah tu. Saya mestilah nak, bos. Bagus. Sekarang ni kamu fikirkan apa yang kamu nak buat, ya? Baik. Terima kasih, Cik Zaman. Sama-sama. Tahniah ya. Silalah. Saya nak layan gosip hiburan terbaru. Saya keluar dulu. Kau tahu ke? Maria lah tentu. Terima kasih tu Maria. Aku tak tahu nak tulis pasal apa. Apa yang susahnya? Kau kan kreatif. Nak, inilah masanya kau nak bangkitkan isu-isu berat kau tu. Kalau aku tulis pasal golongan LGBTQ dari kalangan wanita, kau rasa macam mana? Okey tak? Berat. Tapi aku rasa isu ni memang kena dengan situasi sekarang. Kau pun tahu kan? Aku rasa kita kena bagi kesedaran dekat diorang. Sebab apa yang diorang buat tu memang salah. Cuma kita ni kena tackle diorang secara halus. Aku harap dengan penulisan aku nanti, diorang dapat berubah. Betul? Aku setuju. Yelah, kalau bukan kita nak bangkitkan isu ni, siapa lagi tu tak? Betul? Tak apalah. Aku nak turun pergi kafe. Kau ikut tak? Tak apa. Kau pergi dulu. Aku nak cari ilham. Yelah. Oi! Mana perempuan tu? Mana perempuan tu? Kau pahala diri kat siapa orang? Apa benda ni? Kau. Dasar tomboy tak tahu malu. Ada hati kau dah rampas Farin dari aku kan? Hei, mulut kau jaga Siapa perampas? Siapa perampas? Sekejap. Ni siapa? Ni siapa kalau bukan kau? Kau ni, kau ingat kau cantik sangat. Kau dah rampas Farin dari aku. Apa benda ni Maria? Nat, aku boleh terangkan. Mungkin salah faham. Apa nama kau tadi? Nat, kacang ataupun orang gila. Disebabkan kau aku putus dengan Farin tau. Aku tak kisah. Aku akan saman syarikat ni. Nat, aku boleh jelaskan Nat. Nat. Puas hati aku. Perempuan. Kau kan? Sedap-sedap mulut kau je nak kata kawan aku tu punca kau putus cinta dengan si Farin tu tak kau tu yang kena sepeda dengan Datuk. Mana tahu tak kaya entah datang bapa orang katuk orang ke? Kau nak feeling-feeling tu dengan kawan aku pula aku dah lama tak tahu kau Dia boleh belah. Aku menifah aku. Kau sabar banyak. Jangan Maria. Jangan. Tepi. Tepi lah. Mana dia?
Zana, saya nak berhenti kerja. Takkanlah sebab isteri tadi kamu nak pergi kerja. Macam ni, kamu ambil cuti, balik berehat. Tunggu sampai situasinya reda, okey? Tapi Encik... Tak ada tapi-tapi. Sekarang ni, sekurang-kurangnya kamu ada masa untuk fikirkan apa yang boleh kamu tulis dalam artikel kamu nanti. Kamu balik dulu. Tak apa, hal Maria saya uruskan. Sabar, Dah, balik dulu. Baik, terima kasih Encik Zainal. Waalaikumsalam. Macam mana? Nak setuju ke? Sehat ke? Kenapa ni? Sihat ke tidak ni? Tak apa. Kurang masuk dulu ya. Dah masuk. Rana. Yang. Telefon. Bawa telefon. Kenapa? Google. Ya Allah. Ketuk lah. Nat. Buka pintu ni sayang. Cakap. Kalau tak cakap macam mana dia tahu? Kuat sikit cakap. Nak cakap lah ni. Yang abang tu sabarlah. Nat. Nat, buka pintu, Nat. Itu bukan nada memujuk. Kena pujuk. Kena cakap elok-elok. Hai, awak ni tak pandai pujuk lah. Bang, saya nak cakap. Yang abang sabar. Ya. Tengok. Nat. Mak tahu. Ni pasal cerita kat dalam internet tu kan. Mak tahu, Mak dah baca dah pun. Mak dengan ayah tahu yang Nat tak salah. Buka pintu, Nat. Itu bukan memujuk. Itu kata-kata penyata. Statement. Memujuk macam lain. Hai, awak tak pandai memujuk lah. Bang. Kalau abang rasa abang tu pandai sangat, cuba pujuk. Saya nak tengok tahap pandai pujuk abang tu. Saya bukan tak nak tunjuk dekat awak tu saya pandai. Tapi macam mana saya pujuk awak dulu? Awak tak ingat kan? Saya ni kan pakar memujuk. Tak nak tunjuk aja. Oh, orang tua ni. Kita suruh pujuk, tak nak pula. Lepas tu kata kita tak pandai pujuk. Malam ni tidur kat luar. Jangan buat macam tu tau. Kata-kata itu menggores hati suami. Takkan awak nak biarkan saya tidur kat luar dengan kucing? Badan muka. Yang, nak tanya satu soalan. Tahu tak kenapa ketika siang hari kita tak nampak bulan dengan bintang?
kenapa pula ni? Sampai ke bulan, sampai ke bintang. Okey, cuba tanya. Tak tahu cakap tak tahu. Yalah, saya tak tahulah. Kita tak nampak bulan sebab bulan ada dekat sini. Bintang ada dekat sini. Cia. Nat. Nat, buka pintu sayang. Aku bukan perampas. Ya Allah, takkanlah aku suka kaum sejenis. Aku perempuan normal. Aku ingin mencintai dan dicintai oleh kaum Adam. Yang ini saya tak nak. Jadi kita teruskan dengan yang 3 ni je lah. Cuba kita pergi meeting. Farin. You buat apa dekat sini? Ada photoshoot ke? Nat mana? Hai. Tiba-tiba je cari Nat. Kenapa rindu? Ke situ pula. Saya tahulah apa Melia buat kat dia. Tak sepatutnya Melia serang dia macam tu. Sebenarnya salah I juga. Sebab I keluarkan artikel tu tanpa pengetahuan Nat. Tak pasal-pasal pula Nat jadi mangsa. Ni pun I rasa dia macam dah benci je dengan I. Boleh I jumpa Nat? Nat tak ada, dia cuti. Tenangkan diri. Ke mana? Ya, semua dah siap. Cudu garfu ada. Nat? Mak. Tada! Kamu mimpi apa malam tadi ni? Ha? Sampai siap masak sarapan. Saja je dah lama tak masuk dapur tu. Ambil mak ayam makan. Duduk sini ni nak masak sedap ni, memang sedap ni. Minuman ni pun kau tak bayar lagi. Kau kira RP sekarang. Ila. Ni Siapa pula mari situ? Siapa tu? Hai, Wan. Cari siapa? Tahu tak aku gangster kampung ni, panjang gangster tu. Roslan Tambil, laka-laka super. Minta maaf abang, saya nak tumpah tanya. Kenal Nat tak? Nat? Tahu tak rumah dia kat mana?
Ni, yang ni bang. Yang ni. Natra. Ya bang, Natra. Ni. Hujung sana tu. Tu. Lorong pertama, lorong kedua. Okey. Jangan masuk. Nampak lorong ketiga? Situ pun jangan masuk. Tu, lorong pertama, belok kiri. Kat situlah rumah Natra. Ya, abang cakap tadi lorong kedua, lorong ketiga jangan masuk. Jangan masuk. Lorong pertama ni ke kiri. Betul lah. Ke kiri. Terima kasih bang. Jom bang. Jom. Saya nak tanya gambar dengan abang, boleh tak? Boleh. Kejap. Bukan biasa artis masuk kampung ni. Lan, kau tanya gambar dengan abang ni pula? Jom. Oh. Dapat. 1, 2, 3. Cukup. Dah. Uish. Boleh tak? Tak juga. Okey. Terima kasih bang. Terima kasih Abang Remy. Terima kasih. Saya dah lama minat Abang Remy. Banyak dah cerita Abang Remy saya tengok. Remy Okey. Masih? Dapat angkat artis. Kenapa Remy Isak masuk kampung kita? Cari minat. Siapa? Cik okey ke? Makcik ni peminat kamu. Farin kan? Ya, saya. Yang jangan buat macam tu. Malu kita. Tarik nafas dalam. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Dah okey. Farin. Ya. Jadi siapa? Thank you. Minumlah. Kenapa awak datang sini? Saya cari awak kat tempat kerja tak jumpa. Maria yang bagi saya alamat ni. Dan yelah, Milia pun tak sepatutnya serang awak macam tu. Lagipun, jujur saya dengan dia dah memang tak ada apa-apa pun. Memang patut pun diserang saya. Maria pun menyesal tulis artikel tu. Sepatutnya dia minta kebenaran awak untuk tulis artikel tu. Tapi jujur kan, dalam hal ni kan, saya rasa dia memang tak salah pun. Tak salah. Sebabkan artikel itulah saya kena serang tau. Awak yang putus dengan Bila, kita pun saya pula jadi orang ketiga. Awak tahu tak, zaman sekarang susah jadi perempuan tau. Apa je perempuan buat, mesti tak kena punya lah. Kan? Kalau perempuan tu jenis yang suka pakai baju besar, seluar besar, baju kemeja, tak boleh, salah. Kalau perempuan tu jenis yang kasar, yang tegas, jenis yang suka buat kerja-kerja lelaki, kalau macam tu terus label sebagai, apa dia orang cakap tu? Sejenis. Suka kaum sejenis, kan? Ya. Tak, saya pun tak faham lah. Kadang saya terfikir tau, pernah tak orang yang suka menghukum orang ni, dia terfikir macam mana kalau perempuan tu dia memang minat kerja-kerja yang berat, kerja yang kasar, dia minat buat kerja-kerja yang orang lelaki buat, dia suka, dia minat. Atau mungkin dia terpaksa berpakaian macam lelaki sebab itu je cara untuk membuktikan dia berkemampuan untuk buat kerja macam lelaki. Awak faham kan? Sampai bila perempuan kena tunduk dengan orang yang suka menghukum orang ni semata-mata nak nampak betul dekat dia orang ni yang suka, orang kata, yang mewakili masyarakat lah, orang kata. Okey. Yelah, mungkin saya pun tak faham apa yang awak tengah lalui. Mungkin sebab saya ni pun lelaki lah kan. Tapi saya nampak apa yang awak cuba buktikan kat sini. Okey. Lagipun saya nampak macam mana cara awak melayan Mama, macam mana Mama layan awak.
saya suka semua tu dan sebab tu saya nak kenal dengan awak. Tak kisahlah awak ni Nat ke, Natra ke. Mama saya, itulah naluri seorang ibu kan. Setiap ibu tu, dia mesti nak yang terbaik untuk anak dia kan. Mama saya sukakan awak. Mama saya nak saya berkenalan dengan awak. I see the similarity between you and my mom. You know, you guys are this strong, independent lady. You know, you guys are very firm. So I guess that, you know, that makes you my type. Saya minta diri dulu. Ya. Hantar kat kita je. Nat. Sorry, Natra. Apa kata kalau kita mula dari awal lagi? Kita tengok sejauh mana hubungan kita boleh pergi lepas ni. Tapi saya tak suka naik kereta. Saya suka naik motor. Naik motor okey. Boleh? Saya Aduh, Wai. Ya. Aku lagu. Sini. Tolong tangkap. Sing. Senyum. Ya. 1, 2, 3. You nak pergi mana lepas ni? I nak pergi Gucci. I nak pergi LV. Oh, iya ke? Macam-macam. Cukup ke tu? Cukup lah. Biasa kita pergi lagi. Saya! Ni siapa ni? Siapa dia ni, baby? Hey, sorry Amelia. You were yesterday. She's today. I'm yesterday. She's today. Awak ni gatal Jom sayang. Bye. Kurang ajar! Ramah-ramah hinggap di bunga taman. Langitan biru ketakluk awan. Senangnya bila berdua-duaan. Ya, Mak? Alah, sibuknya dia. Sejak dah ada studio sendiri ni ya. Langsung tak ada masa untuk mak dengan ayah. Mana ada macam tu? Kejap sikit lagi. Nak habis dah? Ni, Farin ajak makan. Betul tu. Jom. Ayah nak rasa bakal menantu ayah ni belanja makan. Okey, jom. 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 Jomlah. Okey, siap. Macam mana? Looks good. Okey. Jom. Jom.